Puan Beatrice Nun Abu, Timbalan yang Ketua Ketua Jabatan, Ketua Program Bahagian Akademik dan Sokongan Akademik, Ketua Bengkel Barisan Badan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang, salam jaga diamalkan dalam TV sendiri. Petang lagi bila anak setelah tamat dan mengaji. Dan Puan Beatrice Nun bagi kemudian dan beliau menunjukkan pemerintah anak Sarawak menyertai bidang event dan banyak dari laluan berjaya yang akan memberi ruang event dan membantu pembangunan negara Malaysia. Jadi jelas pada wakil pembina Puan Di. Salam sejahtera, saya tambah lagi satu salam, banyak salam Malaysia ni. Salam Tibet, saya ucapkan kepada semua. Saya rasa amat bersyukur dan berbesar hati kerana dapat bersama-sama berhimpun pada petang yang bersejarah ini untuk majlis peluncuran Hari Tibet Negara KBSMT Zon Sarawak sebagai pembuka tirai dalam penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur, pensyarah dan seluruh warga kolej atas usaha menjayakan program ini, dan tidak lupa juga kepada semua pelajar. Anda semua menjadikan sebab utama kita berkumpul pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, adik-adik yang dikasihi, kita sedia maklum bahawa tim dan merentasi pelbagai bidang seperti elektronik, elektrik, terdapat lebih 400,000 pelajar aktif dalam sistem Tibet seluruh Malaysia. Dan pada tahun lepas 2024, kita ada pendaftaran baharu seramai 170,000. Maka data seginilah telah membuktikan keyakinan rakyat Malaysia kepada Puan Lim Wee Ing, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran. Demikian tadi simbolik peluncuran Hari Tibet Negara KBSMT peringkat Zon Sarawak 2025. Terima kasih diucapkan kepada Puan Lim Wee Ing, Timbalan Pendidikan. Seterusnya penyampaian cenderamata kepada Puan Beatrice. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengarah atas penyampaian cenderamata itu tadi. KBSMT peringkat Zon Sarawak 2025 pada petang ini dijemput semua tetamu kehormat ke Dewan Selera Mutiara untuk menikmati jamuan. Hei. Dah upgrade lah sekarang ni. Ha? Pakai Osmo dah upgrade sikit lah. Masuk dalam ni. Ha. Ada muka kau.